Malam ni tak cantik. Dia nak malam yang kena yang 8,000 ke atas. Okey, kita pergi kepada pemain Boleh malam. goalkeeper terbaik lawan lagi. Bila pecah. Jatuh kepada nombor 1 Syahrul Azmi. RM5 Terbaik tanya Ros. Tanya Syarul. Okey, pemain terbaik lawan lagi jatuh kepada nombor 18 Adik Zafran. Tanya Zafran. Tanya Mamu, tanya Mamu. Senyum, senyum, senyum. Senyum. Tanya Zafran. Okey, Johan. Piala Datuk Bandar 2026 jatuh kepada Bara FC. Ada video ke? Ya Allah, kau ke saya. Bisa ukur. Toleh jatuh. Bang, toleh bang. Johan Piala Datuk Bandar MPS 2026. Okey, bagi bawah 13 tahun mohon bersedia di dalam padang. Kita akan mulakan perlawanan pertama tempat jam makan petang. Di padang A dengan Israel dan Jepun. Di padang B dan CRFC dan Black C. Pelang suara mohon bersedia di padang A dengan Israel dan Jepun. Di padang B dan CRFC dan Black C. Peren. Perlawanan pertama bagi bawah 13 tahun kita akan mulakan tempat jam makan petang. Jadi mohon keempat pasukan yang akan main perlawanan pertama untuk terus masuk ke dalam padang. Di padang A Tenaga Zora dan Jepun River. Di padang B dan CRFC dan Black C. Nombor satu. Senyum. Okey, lagi. Lagi satu tak? Oh tu video, saya buat video balik. Okey. Okey, ni video ah. Okey. Let's go Bara. Ya. Saya cakap 1, 2, 3 semua lah. 1, 2, 3.